感谢居港 Metropoli 新闻的各位观众们仍然和本人 Fiana Huang。为庆祝印度尼西亚共和国成立80周年，孙氏佛堂的儿童班于8月24日举办了多项趣味比赛，如马袋赛跑和吃素鱼片比赛。所有学生积极参与，共同欢庆这一重要时刻。在孙氏佛堂的儿童班的环境中，洋溢着一片欢乐的气氛。为纪念印度尼西亚共和国独立日，学生们积极参加了各种传统比赛，如马袋赛跑、吃素鱼片比赛和接力赛。这次活动不仅是一个娱乐的机会，还旨在增进团结，并从小培养学生们的爱国精神。孙氏佛堂的儿童班的老师美丽莎表示，由于仍在庆祝独立日，因此孙氏佛堂举办了简单的比赛活动，从唱国歌一起祈祷到学生们参与的趣味游戏。Ada berbagai macam ya, jadi yang pertama itu ada makan kerupuk tetap ada karena semangat kemerdekaan. Kemudian kita juga ada game tadi ada Aladin ya, karpet Aladin dari karung. Kemudian ada balap karung. Kemudian juga ada tiup balon dan juga hempaskan cup-cupnya seperti itu. Baik, mungkin sedikit tujuannya kita mengadakan kegiatan seperti apa? Tujuan kegiatan ini tentunya untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada adik-adik. Kemudian kita juga untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk mengikuti kegiatan outdoor. Kemudian juga supaya mereka lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di vihara seperti itu. 与此同时，一名学生 Felicia Flynn 表示，他非常高兴有这样的比赛，因为这能够增强学生们之间的凝聚力，尤其是对新生而言。Flynn 希望今后能继续举办类似的比赛。Tentunya senang karena bisa meningkatkan kekompakan dalam tim, karena juga kan saling kan ada murid-murid baru juga yang baru masuk, jadi kami bisa saling mengenal dengan adanya kelompok itu. Mungkin tadi ikut lomba apa aja tadi? Lomba balap karung, makan kerupuk, karpet Aladin, dan meniup balon dan menghempaskan cup-cup tersebut. Harapannya semoga vihara ini tetap maju dan semoga game-game bisa capai semua apa adanya yang diharapkan oleh anak-anak sekolah minggu。通过这次活动，孙氏佛堂希望青年一代能够继续保持民主的奋斗精神和团结意识。Ilham Wahyudi, Bank TV。